Betul, dah masuk dah. Ada yang dah masuk join. Oh boleh. Ini jauh. Saya nak duduk situ. Bagi tak dia tak muat. Moderator kan ni. Tapi dia kan sudah itu dah okey. Oh itu dia. Mana? Itu. Betul. Kayak senyum. Ya, tolong pause saya tak boleh pause mobile. Oh, ada lagi 11. Oh, satu share. Tak masuk tu pun saya. Belakang ni. Apa kaya masuk dah. Ni T buat. Ada T tak masuk lah. Ada T. Kita buat tak Ali meja ke? Cerita. Tak Ali masuk tak ya? Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Kita boleh panggil semua orang ya. Boleh panggil, tolong tekan titik-titik di situ. Tolong belanja like di situ. Okay, mohon siapa yang hadir ke live boleh pas-paskanlah kita punya Ya Allah. betul-betul Lucu share saya. bagi kawan-kawan yang ada. Kita hanya live kita tak panjang. Dia record. Dia sampai-sampai Jadi record perbuatan. Oh record je. Saya nak apa? Tak something nak apa nanti saya nak nafas. Oh, macam nafas. Oh, ya. Kalau Itu tak pegang terus kami share. Kan Pegang. Okey, baik. Sementara kita menantikan, saya perkenalkan dahulu sebuah servis sedikit antara ahli-ahli live kita pada hari ini. Kita perkenalkan Puan Hayati, iaitu sebenarnya AI kita daripada FPMB. Cik Amir, salah seorang tenaga pengajar AI kita baru kita tubuhkan. Dan juga Encik Eko Anayata daripada Pusat Pengarah dan juga warga FPMB. Kawan umum, saya daripada sebagai pengarah, dia juga adalah warga Fakulti Pembangunan Mahasiswa Pendidikan. Baik, sementara kita nak memula ni, boleh tak sampaikan kepada semua rakan-rakan ataupun kalau ada pelajar di dalam ini, boleh sampaikan tak post-post di social media masing-masing, tak panggil-panggil lah. Sekejap je perbincangan, mana tahu di dalam live kita kali ini kita mungkin boleh dapat belajar sesuatu yang baru. Walaupun intake kita pada kali ini sudah ditutup ya untuk makluman semua. Intake kita dah ditutup 4 Mei pada beberapa hari lepas. Tapi tak apa, tak mengapa, kita belajar. Anda boleh tanya-tanyakan soalan, jurangan soalan. Dan pada waktu yang sama boleh fikir-fikirkanlah sementara untuk intake seterusnya, iaitu pada bulan Ogos, pada bulan 8. So siri-siri kita akan diteruskan seperti biasa dan juga kita akan menggalakkanlah anda untuk jumpa kita di dalam live. Bila anda masuk live kami ini, boleh belajar sesuatu dan nanti akan memberikan anda peluang untuk ya, dah buka. Untuk pengetahuan umum ke kalangan-kalangan live kita ni bukanlah host yang biasa hari-hari yang pernah buat dekat TikTok tu ya. Ni semua bicara-bicara. So bukanlah hari-hari mereka live ni. Tapi saya tak tahu lah personal live masing-masing kan. Tapi untuk pengetahuan umum jarang lah. So ini pengalaman mereka yang baru dan saya sekali lagi terima kasih kepada yang sudah hadir. Kita mohon boleh share-share, war-warkan kepada semua pada pelajar-pelajar lain ataupun ada kawan-kawan di luar sana yang masih terfikir-fikir
ada apa dekat FPMB ni kan, seronok ke, ada apa dekat Universiti Selangor ni, boleh tengok live ni, mungkin akan terdetik di suatu masa boleh datang ke Universiti Selangor dan sambung belajar semua. Baik, tanpa membuang masa, saya memberi ruang untuk para tetamu kita untuk bercerita sedikit lah di dalam live kita, bercerita sedikit. Topik kita pada hari ini ialah penggunaan AI. Okey, baik. Jika ada soalan boleh tanya je ya. Dalam live nanti diorang akan jawab je. Untuk penawar umum kita santai-santai. Tak adalah terlalu serius seperti podcast. Kita akan jawab-jawab, gelak-gelak. So, tanya je soalan-soalan. Soalan-soalan semua adalah soalan yang baik dan kita akan jawab. Baik, silakan para tetamu kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Arif di atas pemula kata di sesi live hari ini. So kat sini saya juga memperkenalkan diri saya adalah Puan Nur Hayati Muhammad di mana di KAI di FMB. So dan juga saya mengalu-alukan kehadiran saya pada tengah hari ini dan hari ini kan. Tengah hari ini iaitu Cik Amir sebagai pensyarah yang mengajar sampai pada sesi ini dan juga khas daripada pustikan iaitu Cik Puan yang mana hari ini kita akan lebih kepada sembang santai tentang AI yang mana kita tahu hari ini AI adalah satu perkara atau aktiviti yang banyak yang sangat dekat dengan kita. So saya percaya hampir setiap hari kita akan menggunakan AI dalam apa jua keadaan. Contohnya especially kalau menggunakan apps untuk nak create content, okay. Nah, kalau especially kalau student nak buat assignment, okay. Dan kadang-kadang kalau nak menimbangkan, bukan nak menimbang apalah, just nak cari selalu kita akan Google nak makan apa ya ataupun nak masak apa ya hari ni. Tapi sekarang kita boleh guna AI kan, katalah kita type, okay saya ada bahan ni, apa kat ni yang boleh saya masak dengan bahan-bahan ni. So maksud benda tu dia dah sangat dekat dengan kita yang mana kita guna AI untuk aktiviti seharian, bukan sahaja untuk belajar tapi untuk kita untuk menjalani kehidupan seharian. Okey, so ini yang topik hari ini kita nak sembang tentang AI dalam kehidupan kita. So adakah AI ni benar-benar membantu kita ataupun sebenarnya dia ada keburukan di kemudian hari? So itu yang kita nak bincangkan bersama-sama dengan Cik Amin dan juga Cik Puan. Okey, so kita start macam ni lah. Okey, so saya tanya kepada semua viewers dan juga kepada kita punya jemputan. So adakah kita jemputan dan viewers menggunakan ChatGPT? Sebab ChatGPT ni gamer. Dia yang first kali banyak orang guna. So adakah Cik Puan, Cik Amin pengguna tegar ChatGPT? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi untuk penggunaan ChatGPT ataupun artificial intelligence, kita tahu lah, artificial intelligence ni adalah satu komputer yang kita boleh belajar. Dia belajar daripada data dan dia boleh buat keputusan sendiri ya. Dan dia boleh selesaikan masalah-masalah manusia. Jadi kita gunakan ChatGPT dalam kehidupan harian sebagai pelajar untuk kita dapatkan maklumat. Maklumat sekarang ni dah dunia tanpa sempadan, jadi kita berdapatkan banyak maklumat yang ada di muka bumi sekarang ni kan. Okay, kita boleh dapat daripada overseas dan juga di Malaysia. Itu barunya kita gunakan artificial intelligence dengan cepat dan mudah. Okay, terima kasih kepada Cik Ahmed dan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih kepada saudari Puan Moderator dan juga para penonton sekalian. Sekali lagi terima kasih juga saya ingin tunjukkan kepada pihak FPMB di atas inisiatif ini dan juga saya selaku panel. Biasanya jumpa ataupun nampak di pusat sukan ni kan, di dalam padang. So hari ni ada kelainan sikit. Kalau kita tengok poster tu pun ada bola dan AI. Ada orang tanya saya, ada permainan bola dan AI kan? Itu mungkin kita jawab kemudian. Tapi berbalik kepada pertama soalan daripada moderator kita tadi, dalam kehidupan kita memang kita menggunakan AI, antara salah satunya adalah ChatGPT. Cuma sejauh mana kita menggunakan dalam kerja kita, dalam kehidupan kita dan sebagainya. Sebagai seorang pensyarah, ada juga menggunakan, cuma yang membezakan kita dengan yang lain tu mungkin tahap penggunaan kita lah. Ada orang penggunaan dia tegar, bergantung
mungkin 80% atau mungkin 90% kepada ChatGPT, ataupun ada juga yang 100% kepada ChatGPT. Ya, itu bergantung kepada pesyarahan. Tapi macam saya sendiri, saya menggunakan tapi tak, kata orang tak pengguna tegar. Maksudnya saya masih lagi refer kepada buku, refer kepada guru dan sebagainya. Tetapi dengan teknologi semasa ni saya tak menolak, memang kena AI, khususnya ChatGPT lah. Kita tahu ada orang kata kebaikan, keburukan dan sebagainya itu bergantung kepada pengguna. Saya rasa itu saja untuk sesi pertama. Memang Mesti nampak saya tadi badan Terima dia. kasih atas respon Itu sebahagian ramai. So kalau kita lihat daripada dua-dua cerita kita, perspektif yang mana kita menggunakan AI sebagai cara bekerja, so kita perlu ada apa kita panggil etika. Okay, kita tak boleh nak rely kepada AI 100% sebab kita tahu AI ni dia ada sampai satu tahap nanti dia akan berhalusinasi. Kan? Kita tanya, kalau kita go through kan, kita tengok apa yang dia respon, kalau kita ini dah macam sebenarnya salah ni, kan, tapi kita fahamlah sebab the way AI respon dia akan ambil daripada crawling daripada apa yang ada di internet, kan. So dan sebab itulah kalau kita lihat AI ni dia ada banyak proses, so itu yang latest dia ada AI yang mana dia boleh respon based on input yang kita bagi lah. So maksud dia akan beri jawapan yang lebih tepat. Tapi apa pun kena ada human touch, human kena semak, kena check, kena go through konten yang direspon yang diberikan oleh AI tersebut. Okay, kalau macam saya lah, personally lah, kalau kadang lihat kalau kita sebagai pensyarah kan, kita ada banyak kita yang boleh membantu kita untuk siapkan kita punya kerja harian. Sebab kadang-kadang yang paling mudah pun kita kata nak reply email kan, reply email nak guna AI ke kan, tapi dia tak pun nak guna AI 100%, tapi mungkin cara nak fikirkan apa nak reply ayat ni kan, sebab sometimes kita gunakan ayat, kita nak buat ayat tu kan, so kadang ni kita boleh gunakan AI untuk bantu kita untuk mempercepatkan proses untuk buat ayat dan sebagainya, kadang untuk buat report dan sebagainya, membantu juga kan. Okay, so now kita pergi kepada part yang seterusnya. Kita selain sebagai pensyarah, kita adalah pekerja. Okay, yang mana tadi kita nyatakan, bila kita menggunakan AI, kita kena menggunakan dengan secara etika, kita kena tahu apa yang kita buat. Okay, kat sini lah, kalau contohlah, so kalau kita lihat, bila AI ni dah ada, dia bantu kita buat kerja, so maksudnya kita dah banyak waktu yang lebih ample, lebih lapang untuk kita buat kerja. So, bagaimana agaknya pandangan Cipuan, Cik Ami, tentang AI ni dah mempercepatkan proses buat kerja. So maksudnya adakah kita ada banyak lagi masa, so maksudnya ataupun kita load kerja kita boleh menambahkan lagi berbagai lagi kita punya task sebagai Okey, dari segi do and don't dalam artificial intelligence ni kan. Okey. Kalau sebagai pelajar sekolahan ataupun pelajar universiti, bagusnya kita boleh gunakan artificial intelligence lah. Contoh yang kita boleh gunakan adalah ChatGPT, Gemini, Notebook LM lah sekarang ni kan, antara yang bagus kan, ataupun Consensus. Okey. Boleh mencari maklumat. Senang kan kita untuk mencari maklumat, kita dah boleh menggunakan peralatan tersebut. Boleh buat nota ringkas. Dulu ni macam saya belajar sekolah menengah dulu kan, nak buat satu nota pun ambil masa yang panjang kan, dan banyak harian untuk buat peta minda kan, infografik. Tapi menggunakan teknologi iaitu artificial intelligence, para pelajar sekarang dah boleh menggunakan aplikasi. Ya, contohnya Notebook LM lah, satu yang bagusnya untuk pelajar gunakan sebab dia boleh menggunakan video overview kan, infografik, slide yang menarik lah. Jadi kat situ pun ada latihan quiz, jadi mudah untuk para pelajar menggunakan untuk hasilkan soalan quiz. Macam saya belajar dulu, saya kena buat sendiri kan, satu quiz berjam-jam nak buat soalan quiz, tapi untuk hasilkan. Tapi sekarang ni gunakan Notebook LM mudah dan cepat, dan fakta yang kita masukkan itu benar, maka jawapan-jawapan itu akan dikeluarkan dengan benar.
So maksudnya Cik Amir gunakan WNF, upload and then dia boleh generate nota, quiz semua. Dia punya download kita kena bagi prompt itu kita kena belajar dengan prompt sendiri untuk OLM menggunakan slide deck kan yang cantik untuk buat presentation untuk pelajar universiti sekarang ataupun quiz soalan-soalan quiz yang mungkin kita boleh agak supaya kita boleh memahami lanjut apa yang soalan ataupun nota yang kita nak belajar secara efektif. Okey. Kedua kita tengok jangan ikut AI ni dia ada khas mengenai AI halusinasi Maksudnya tak semua yang diberikan oleh AI itu adalah benar. Jadi kita sebagai pengguna ataupun yang menggunakannya kita perlu ada sikap sebagai arsitektur iaitu seorang yang hendak membina apa yang kita nak tu supaya dan kita kena pastikan benda itu sama dengan nota ataupun apa yang kita nak. Baik. Perlu ada keseimbangan. Itu mengapa pentingnya kita sebagai manusia kan. AI ni hanya pekerja. Macam kerja kilang, dia sebagai operator untuk buatkan sesuatu. Kita ni sebagai quality control ataupun arkitek yang menentukan corak yang akan dilakukan oleh artificial intelligence tersebut. Macam mana? Okey, dalam konteks seperti yang kita tadi, penggunaan ini bagaimana dalam kita sebagai seorang pensyarah, seorang pentadbir, seorang kerja pegawai dan sebagainya kan. So dalam konteks saya nampak bila mana ada AI ni, sebenarnya AI ni bukan ChatGPT saja, banyak dia tool ataupun aplikasi seperti yang Cik Amir dah maklumkan tadi dan banyak membantu konteks. Contohnya kita sebagai staff, kalau contoh di UNICEF saya sebagai pengarah pasukan dan juga di fakulti, dia banyak membantu. Bila banyak membantu ni dia dapat menjimatkan masa seperti yang Puan cakap tadi. Of course kalau dulu kita nak buat satu slide ataupun presentation ataupun nak buat satu nota tu ambil masa yang sangat lama. So bila adanya AI ni dia dapat membantu dalam masa yang sekejap ni. Sangat menjimatkan masa. Bila menjimatkan masa, maksud dia bukan sahaja masa jimat, mungkin hasil kerja kita pun akan lebih baik kan. Bila mana lebih kemas, lepas tu lebih cantik, lepas tu kata apa, maklumat-maklumat kita lebih pelbagai. Kalau dulu mungkin kita dapat maklumat daripada lokal saja, contoh kan, ataupun kalau konservatif ataupun pensyarah atau yang lama-lama sebelum ni kita dapat nota daripada contoh lah kan, daripada pensyarah sebelumnya, ataupun kita buat research daripada jurnal, kena pergi library, kena baca buku dan sebagainya. So bila sekarang ni hanya di ujung jari, di ujung jari sangat menjimatkan masa. Tetapi macam kita sebut tadi, kita perlu bijak ataupun tidak bergantung sepenuhnya kepada AI. Mungkin kita buat double check, kita baca, menghayati dia supaya kadang-kadang teknologi ni bagus, cuma macam kita katalah jangan disalahgunakan. Yang pertama saya setuju tadi dari segi masa, yang kedua hasil kerja kita. Hasil kerja kita pun mungkin boleh bukan mungkin lah, boleh ditambah baik dan akhirnya bukan itu saja baik, cantik dan sebagainya, dan sangat membantu sebagai bukan sahaja kepada pensyarah, kepada kepada pelajar dan juga kepada staf-staf kita. Contoh AI ni kan, bukan sekadar nak membaca ataupun dalam akademik. Contoh pensyarah-pensyarah dekat UNICEF tiba-tiba lapar kan. Sekarang ni lapar, nak makan apa pun dah ada ChatGPT. Maksudnya hari ni nak makan apa. Kalau dulu mungkin kita kata okey kita nak makan nasi sekian-sekian, okay, dan kita pun tahu kedai, few kedai je, berapa kedai je. So sekarang ni bila kita okey hari ni kita nak makan apa nama matcha kan, contoh minum kan, nak try apa nama nasi apa nama nasi lemak kan yang special lah dia. Kita tak tahu kedai tapi kita tag masukkan dalam tu dan dia suggestkan. Dia suggestkan dan of course sebagai pensyarah yang kita tahu busy dengan kerjanya, research dan sebagainya, sangat-sangat membantu kita. So ibaratkan kalau macam sebelum ni kita nak makan, kita akan Google. Betul. Tapi sekarang kita nak makan, kita akan AI. Bukan kita pakai AI, kita AI. Kita dah tak kurang menggunakan dia. Kita akan type AI, kita makan mana yang nearest kan, kita tak validation kat mana tak ada ada dan ada suggest yang
Saya tak sesuai ada duit layanan dalam mereka. So itulah kalau kita Saya setakat tak kita follow. lihat kita lihat AI dari sudut yang positif. Apa walaupun kita tahu ada punya okay, kita lihat pula dari perspektif student. Cik Abdul itu seorang pelajar betul? Pelajar prospek kan? So itulah jemputan kita sebagai Mana tu dan tab kita. kita sebagai pelajar. Kan sebab tadi Saya kita connect dengar tadi Cik Abdul punya perkataan, oh okay, pelajar boleh buat slide, boleh buat kertas ni. Okay, sebab Cik Amir ni dia dalam mood Syarah dalam masa pada dia dah belajar juga. Kan. So apa nama yang Cik Amir yang agak soalan yang agak panas sikit lah. Saya suka Cik Amir kalau pelajar mana-mana. So bila assignment tu tiba, so mesti assignment tu nak kena buat betul. So adakah Cik Amir kan menyiapkan assignment yang diberi menggunakan AI 100% ataupun Cik Amir buat sendiri, buat dulu and then baru check dekat AI. Okay, dari segi do and don't lah. Okay, kalau kita tengok AI ni dia bagus dari segi masa dan juga jumlah. Yang pentingnya kita tak perlu gunakan artificial intelligence ni dalam untuk menipu lah, kan, dalam urusan ataupun tugasan sebenarnya kan. Kita boleh bagusnya kita sebagai arkitek kan, kita sebagai arkitek untuk kita buatkan apa yang mengikut kehendak kita kan. Kalau boleh kita cubakan elak kan, berfungsi dapatkan semua kita dapatkan maklumat daripada kita sendiri lah. Cuma AI ni dia bagi input lah untuk kita sebagai arkitek ni menilai yang mana yang bagus, yang mana yang tak bagus lah. Jadi sebelum ni kita perlu dapatkan semua lah, dia ada buku kan. Sebelum ni macam saya belajar dulu, saya baca buku tebal-tebal lah kan, buku berkaitan dengan something lah kan, subjek-subjek tu dia punya tebal-tebal kan. Okay, jadi memang masa yang panjang untuk kita dapatkan sumber. Jadi sekarang ni kita gunakan artificial intelligence untuk dapatkan sumber. Daripada sumber tu kita gunakan lah untuk kita olah ikut kita punya keperluan lah. Dan juga kita yang menentukan sama ada benar atau tidak. Kita kat sini kita sebagai manusia yang ada emosi, yang ada pemikiran, yang ada something di sini untuk kita dapatkan maklumat tu dan kita verify dulu kan. Okay, supaya benda tu lebih baik lah. Jadi itu yang boleh bantu lah. Dan penting kita faham apa yang kita tulis dan kita boleh ingat apa yang kita nak untuk kita belajar kan. Mungkin sebelum ni mungkin ada pelajar mungkin tak pasti kan. Mungkin ada orang dia dapat maklumat dia terus buat tapi dia tak memahami apa yang ada dalam subjek ataupun dalam pelajaran tersebut. So adakah itu kita berfungsi sebagai jawapan assignment itu adalah menipu? Kalau nak menipu tapi benda tu kita macam open book test lah. Pak assignment ni dia punya konsep untuk seorang pelajar tu memahami apakah subjek dan juga pelajaran yang diberi. Ataupun mungkin kan saya lihat dari sudut perspektif bila kita nak beri soalan assignment kepada pelajar tu, soalan tu dia tak boleh seperti define direct question. So dia boleh mesti soalan yang berbentuk yang mana pelajar boleh olah. Dia olah, dia tak boleh nak tanya direct. Sebab kalau direct semua AI boleh jawab kan. Penting untuk kita belajar ni kita faham lah. Dan kita boleh menguasai ilmu tersebut lah. So maksudnya tak boleh copy paste bulat, apa nama, tak boleh nak gunakan ada pesanan nampaknya daripada kita ni kisah okay, tak boleh nak gunakan tanpa tidak beretika dan sebagainya. Okey, dan okey, kat sini suka saya nak maklumkan lah. Okay, tadi bila kita bercerita tentang student, saya suka nak maklumkan bahawa kita adalah fakulti yang mana mempunyai khusus yang menawarkan khusus AI. Okay, kita ada 3 khusus, iaitu khusus pertama adalah generative AI. Okay, generative AI ni adalah subjek yang sangat saya rasa bukan student dia, pensyarah yang mengajar pun sangat seronok sebab subjek ni dia akan ajar untuk menggunakan AI, menggunakan prompt, create prompt yang betul supaya dapat output yang sepatutnya. Sebab kalau kita tak belajar, tak tahu prompt yang tepat, so kita akan dapat jawapan atau respon yang mungkin tidak menepati apa yang kita nak. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, kita ada juga subjek iaitu data analitik. So untuk data analitik ni kita ada data analitik with AI dan juga ada big data with AI. So apa bezanya? Kedua-dua ni adalah
dia berkaitan dengan untuk analyse data menggunakan AI, yang mana satu data analytik adalah untuk yang pelajar bukan sains, non-STEM, dan yang kedua adalah untuk yang pelajar STEM ataupun sains. Okey, so kat sini mungkin Cik Amin yang semester ni dah start mengajar kan, boleh kongsikan sedikit tak? Supaya viewers kita ni dapat input, macam mana subjek ni kan, dan supaya nanti kita punya ambilan nanti pada next annual August, pelajar boleh ramai-ramai masuk di misal sertai dan untuk first sem yang masuk subjek ni adalah yang pertama yang diorang ambil. So ini yang kita nak promote supaya pelajar tahu misal dah ada khusus yang menawarkan berkaitan dengan supaya pelajar ni dia ada skill, dia ada knowledge menggunakan AI. Okey, jadi terima kasih. Jadi baru-baru ni kita dah berjaya ambil untuk April punya intake. Jadi saya syorkan pelajar sekolah menengah lepasan sijil pelajaran Malaysia kan, ataupun lepasan sijil tinggi pelajaran Malaysia, STPM, matrikulasi supaya anda semua sertai kami di Universiti Selangor, kerana sekarang ni tengah ada promosi menarik ataupun hebat daripada UNICEF, iaitu tajaan 50% bagi anak Selangor yang lahir di Selangor dan juga pemaster tetap. Jadi ini peluang bagus untuk anda semua kerana baguslah kan dari segi kewangan dia, kan mungkin boleh bantu anda sebab 50% lagi boleh dapat daripada PTN dan 20% tu adalah diskaun tajaan daripada kerajaan negeri. Jadi kita semua sebagai pesyarah dan misal dan juga para pelajar terima kasih kepada kerajaan Islam sekarang kerana berjaya promosikan salah satu adalah untuk yuran yang terbaik untuk anak-anak dan semua. Itu bagus dari sini. Okey, jadi saya syukurkan anda semua masuk. Okey, dari segi untuk kelas generative artificial intelligence, sebenarnya kita belajar sikit dari segi background. Sebelum ni kita terus mungkin kita sebagai layman terus menggunakan kan. Okey, tanpa kita mengetahui kalau kita boleh belajar ni baguslah untuk para mahasiswa dan mahasiswi, mereka belajar sikit berkenaan dengan artificial intelligence punya konsep kan. Dia punya berkenaan dengan macam mana dia punya AI contoh yang ChatGPT ataupun sekarang ni untuk lagu hasilkan lagu kan. Mungkin untuk para pelajar pendidikan awal kanak-kanak kan, para pelajar English kan, untuk hasilkan lagu dia boleh gunakan Suno kan, Evil Labs untuk hasilkan lagu dengan mudahan. Okey, jadi kita tahu menggunakan natural language processing untuk dia hasilkan sesuatu yang mudah bahasa kita boleh dipahami. Okey, kalau itu baguslah. Kalau untuk data analitik pula kita belajar macam memasak kan. Dia sebenarnya dalam data analitik sekarang ni dunia dah berubah kan. Zaman dulu era bisnes kan, ini era data kan. Tapi siapa yang ada data, isking kan. Dulu data isking. Sekarang ni siapa isking kan. Sekarang data isking. Data isking. Jadi siapa yang pandai manipulate data, jadi cash akan jadi king kan. Jadi queen dia. Siapa yang ada data isking, jadi cash akan jadi queen lah. Okay, jadi dalam untuk data analitik kalau secara umum ni dia ada 5 proses lah. Macam kita masak kan. Proses pertama kita kena dapatkan raw material lah, iaitu kita kena dapatkan datanya, data mana data yang kita nak buat. Nombor 2 kita kena buat cleaning lah. Cleaning tu macam kita nak bersihkan makanan yang ada tu supaya data tu sesuai ataupun yang bagus lah untuk dia digunakan lah. Macam kita masak kan, kena bersih-bersih dulu. Nak buat kek ke apa kan, jadi kita sediakan start. Kemudian kita mau masak, jadi nanti chef yang pandai masak. Jadi bagusnya kita mengajar mahasiswa dan mahasiswi UNICEF untuk menggunakan artificial intelligence secara yang betul lah untuk analisis. Berhemat. Kita analisis kan. Okay. Lepas tu kita gunakan analisis tu dan dapatkan hasil. Jadi kita kena tunjukkan hasil tu dengan betul. Walaupun kita buat yang terbaik tapi tak tunjukkan dengan hasil terbaik, maka tak dapatlah. Bila kita gunakan artificial intelligence untuk pretend kita punya maklumat dengan baik. Jadi kita syorkan pelajar masuk misal untuk awak belajar dengan ni. Okey. Maksudnya daripada situ kita boleh buat keputusan yang baik. Kita ada soalan dulu. Cik Amin nak cuba jawab. Cik Amin nak cuba lah. Okey, saya
saya nak menjawab, bukan saya nak jawab, saya nak menyampaikan soalan kepada viewers. Okey, daripada Puan Aquaria. Okey, soalannya. Okey. Apa soalan itu? Okey, soalannya bagaimana nak menguji intelligence student jika mereka memanfaatkan AI? Bagaimana nak uji intelligence student kan? Bagaimana nak uji student ni? Student dah guna. So maksudnya bila student guna AI, macam nak test student ni betul pandai tahu tak? Okey, dari sini untuk kita tahu, jadi tolong share dulu lah dan like kita punya Yes, ni. sila. Minta tolongan kan sebab ramai lagi yang Touch screen. touch screen, okey. Touch screen Dan like ramai lagi untuk masuk untuk ni. Okey, jadi bagaimana nak uji intelligence student yang mereka manfaatkan AI. Okay, dari segi untuk ni kita dalam perubahan daripada minda kita sebenarnya, daripada dulu kita sebagai pengguna, kali ni kita kena ubah minda kita sebagai architecture. Kita yang menentukan apa yang kita nak, macam orang nak faham macam LCC ya. Jadi intelijen orang kali dah berubah. AI ni sebagai pekerja kita untuk hasilkan bangunan KLCC. macam mana kita nak test orang yang sekarang soalan macam mana kita nak test? Betul ke dia boleh buat? Sebab kalau katalah dia design kan, kalau dia guna AutoCAD, sekarang ni dia design rumah so dia guna AI. Okay. Macam mana kita tahu kita tengok benda hasil dihasilkan lah. Sebab AI ni hanya tool dan kita macam kita nak gunakan benda tu mengikut keperluan. Dan juga kita sebagai arkitek dan menghasilkan hasil yang kita boleh nampak. Contohnya slide. Memang ada AI ni boleh hasilkan. Tapi input di dalam slide ataupun assignment tersebut yang bergantung pada kita sebagai manusia yang menentukan yang baik ataupun yang buruk. Jadi itu yang apabila kita belajar artificial, kita sebagai manusia, kita kena tentukan sendiri mana emosi ataupun perkara yang baik untuk anda. Kita tu kalau student, kita tak memikirkan sangat. Kita sebagai masyarakat, kita sama Cik Amir. Beza kan? Saya kena duduk lah nanti. Nampak sikit. Okey, berbalik kepada cara kita bila pada pandangan saya lah. Yang pertamanya kita tengok daripada kesempurnaan ataupun kalau kata assignment tu kan, bagi saya selalunya saya tengok sebelum ni bila tengok ayat dia tu, penggunaan ayat. Kadang-kadang kalau dalam bahasa Melayu tu tiba-tiba ada bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada bahasa Indonesia kan. Lepas tu dari segi terselit. Lagi satu bila dia copy paste tu kita dah boleh baca dah. So kalau saya rasa ini saya yang baru mengajar, tapi kalau tanya Puan Hayati lagi dia sekali pandang dia dah tahu dah kalau ikan di laut tu jantan ke betina. Dia kena pakai spek kan. Dan saya nampak di situ ada kesempurnaan tu macam yang Cik Amir sebut tadi dari segi slide ke apa kan. Kadang-kadang bila kita tengok sekali pandang tu memang kesan lah dia punya penggunaan AI kan. Dan kita pun tahu banyak tools macam dia sebut buat slide, nak buat teks ucapan ke nak buat Tadi buat apa? Lagu kan? lagu pun saya pernah buat lagu untuk Suno tau, lagu sukan, lagu Boleh jadi apa. composer lah. Yes, jadi ini satu soalan yang menarik juga. Orang cakap industri kita lepas ni macam mana kan? Bila mana AI tak perlu komposer, tak perlu Dia dah tak penyanyi pun tak perlu, semua pakai AI kan. Tapi macam kita selalu sebut lah, mungkin lagu dia sedap tapi orang apa human touch tu tak ada kan. Betul. Tapi ada kan, kalau bisa nak lagu yang kena pasuan dengan AI. Agak glamour lah. Macam-macam lagu, tapi macam kita bincang lah Jamil. Bila mana kita ambil dari segi sudut positif kan, kita merge-kan dia dengan lagu mungkin contohnya saya nampak mungkin lirik dia sama tapi dari tone ataupun music dia tu betul. Yes. Betul, lagi sedap lagi kan. Dan dia kena dengan generasi semasa lah. Kalau dulu mungkin orang apa main katalah main benda yang tradisional kan. Tradisional, so bila sekarang ni kita masukkan elemen-elemen yang apa nama moden ni. Wow ya, sebentar kita punya salah satu Iklan pendengar kata mic nak on. Oh ya ni. Kita kena dekat sikit lah, ataupun kuat sikit.
Dengar je mungkin. Dengar je? Romantik sangat. Dengar. Romantik. So yang pendengar tak dengar tu klik banyak sikit. Mohon. Mohon yang cakap main tak on tu dia buka mic. Kita dengar, kita dengar. On tak on. Ya. Sama menarik nak dengar. So macam kita sebut tadi lah, ini antara kita bincang topik kan. Contoh macam student selalu kita nampak dari ChatGPT dan sebagainya kan. So kita nak bila ChatGPT ni dia bukan saja membantu dari segi memudahkan, tapi melahirkan student kita yang lebih kreatif sebenarnya. Kadang-kadang benda tu dah ada cuma dia tambah baik. Tapi dia berbalik kepada betul idea dia tu. Tapi dia berbalik kepada Puan cakap dan Cik Amir kata tadi lah prompt dia kena betul. Kalau dia belum masuk rancangan apa nama contohlah ini aku lapar suggestkan makanan contoh kan promptnya tak betul kan. So mungkin dia pun keluar je nak lapar okey cari makan sendiri kan contoh kan. Aku benda dia pun contoh kan. Tapi bila kita tanya boleh cadangkan apa semua tu kan tambah baik macam mana dan sebagainya mungkin saya nampak macam tu lah ini relate kepada subjek yang kita tawarkan jugalah. So macam kita sebut tadi post kita penaja kita pun sebut tadi kan kita intake dah tak lama lagi pada bulan Ogos. Jadi antara satu kelebihan Universiti Selangor ni khususnya di fakulti FKMB ni adalah menawarkan khusus-khusus yang berkaitan dengan AI. So kita sedia maklum bahawa AI membantu dan bila masuk kepada Indonesia ni adalah nilai tambah nilai tambah. Maksudnya Indonesia dah bersedia ke arah tu. Jadi why not jadikan Indonesia sebagai pilihan untuk memastikan generasi kita ni bukan sahaja menggunakan AI dengan orang kata apa menggunakan AI dalam kehidupan seharian tetapi menggunakan AI dengan baik dengan orang kata apa dengan berhemah dan tidak disalahgunakan lah. Kalau tidak dia akan membawa sasar seperti itu menyasarkan bersasar kan betul kan sasar daripada nanas sain sepatutnya kita dapatlah ABC ini terus jauh Kita tulisan kan simbol yang maknanya kita mesti pimpin lah so satu pimpin adalah dalam nak makin cara macam simbol tu kita baik maksudnya prompt yang betul clear jelas masih meletak lagi laptop saya kat Puan tu tak suka yang AI dekat AI ni sebenarnya di tangan kita dia takut AI ibarat pisau kan itu berguna kepada peribadi menggunakan untuk kebaikan boleh untuk keburukan boleh jadi pengguna je tahu nak guna apa rancak ni sampai jari jemari ini kan yang menentukan ya betul cuba tanya tambah saya harap pelajar semua kan daripada pasal SPM dan juga sijil pelajar baru dan SPM dan masing-masing boleh ambil pilihan lah untuk choice banyak program-program di Universiti Selangor yang ke arah mendapat tempat kan sebab ramai ada berpuluh ribu dah alumni Universitas yang dah berjaya di luar sana dan ramai yang dah berprogram luar negeri di luar sana jadi saya harap semua boleh masuk lah belajar di Universitas dan awak boleh mohon lah menggunakan website Universitas www.universitas.edu.my ataupun apply.universitas.edu.my untuk awak sertai kami untuk sertai kita akan ada intake Ogos dan juga November jadi Ogos kita tengah buka jadi mungkin awak boleh masuk lah untuk daftar duluan lebih untuk sekarang kan untuk kita baru untuk intake April lah sekarang yang adalah April so untuk yang next nanti adalah pada Ogos dan juga yang ketiga adalah pada November. Sebab di Indonesia kita punya apabila kita ada intake. Setahun kita ada intake iaitu April, Ogos dan juga November. So ramai-ramai nanti yang mana pelajar yang tak sempat nak daftar pada April ni, so boleh mendaftar pada Ogos ataupun November. So yang paling dekat pada cepat yang mana tak dapat sesuatu mana, so boleh daftar untuk pendekatan yang Universitas ambil untuk mengawal so diadu-adukan untuk daftar. Okey, so now kita pergi ke last. Yang terakhir lah yang topik yang terakhir. Topik yang terakhir masih lagi AI tapi kat sini AI penyelesaian dan
kena scan. Kan, ini sangat hangat ni kan. Situasi kan. Betul. Itulah kita cakap di sebalik kemodenan ataupun ada satu benda yang baik tu pasti ada dekat pro and cons dia kan. Benda baik dalam kalangan pelajar. banyak tapi dalam masa yang sama pun dengan kemodenan di kalangan dengan pelajar. situasi negara sekarang gerak ke arah kemajuan dan sebagainya, ada je orang yang cuba mencari kesempatan. Orang ni kerja penat, pergi keluar pagi, tak sampai jam, balik malam, keluar malam. Kan dia senang-senang duduk dalam bilik scam orang kan. Itu orang ajar. Itu ajar. Okey, baik. Apa nama kita sebut ni scam ni bila mana menggunakan sekali banyaklah isu scam, contohnya menggunakan telefon dan sebagainya. Dan yang bukanlah menarik, yang menunjukkan kita yang kena scam ni sebenarnya bukan calon-calon orang tak. Ada penambah cikgu, ada yang kerja bank, ada yang maksudnya latar belakang pelbagai. Bukan orang kata selalunya kena ni orang yang tak berpelajaran, orang kampung kan. Yang ada, kita kata ada yang background education. Betul. Skill jadi masa. Maksudnya isu ni bukan isu sebarangan lah. Isu yang bukan biasa. Isu scam ni bukan isu lokal, isu rentas sepadan. Maksudnya isu global yang mana boleh berlaku bila-bila masa menggunakan pelbagai kaedah. Antaranya guna telefon lah, guna telefon, lepas tu mungkin dia email kepada kita dan sebagainya. Memang sangat terdedah, itu yang pertama. Yang kedua, dia keburukan dia deepfake kan, deepfake yang kita sedia maklum. Tu saya letak ni apa Itu bukan deepfake ini Encik Wang, Encik Beruang contoh kan. Okey, dia deepfake ni bila mana orang boleh buat satu benda yang meniru gaya bercakap, meniru ataupun muka yang sama, suara yang sama, gaya yang sama kan. Saya rasa ambil Cik Amir tu kot. Okey, deepfake tu kan. So bila mana dia menggunakan teknologi, dia ni saya kata dia ibarat pisau. Ke arah mana kita nak gunakan, ke arah muda. Mungkin dia memang hajat, dia memang nak gunakan orang berniat negatif, berniat untuk senang cerita berniat jahat lah kan. Untuk jatuhkan itulah kelemahan dia. Macam kita cakap, contoh beruang senyap tadi. Dia boleh buat beruang berjalan, bercakap kan, berlompat-lompat. Siap pagi dia, puan hati kan. Kalau dulu, kalau tak ada AI, kita ingat ni. Sekarang AI, dia boleh buat bercakap. Dan satu benda yang kita nampak contohnya biasanya yang selalu kena ni dia mendedahkan ataupun mendorong kepada isu-isu negatif seperti fitnah, buat fitnah kan. Terutamanya contoh dalam konteks kita universiti mungkin syarah ni ada buat contoh ada orang tak suka, ada buat sekian-sekian cerita supaya kalau orang politik pula tak suka ni, dia menjadikan senjata dia lah untuk tim A atau parti A serang parti B guna deepfake ni. Macam kita sebut lah, deepfake ni muka sama, suara sama, gaya sama, tapi dia adalah dia AI lah. Hasil buatan. Ibaratnya tuan punya badan dia senang, dia tak pernah cakap, tak pernah sebut, tak pernah menyampaikan benda, tapi dia boleh cerita. Memang itulah saya dengan Cik Ibu boleh kata AI ni dia boleh jadi sebagai pisau. Kita salah, so dia boleh menyebabkan mengguriskan mengguriskan orang yang tak berdosa. Menikam. Kalau boleh menikah sebab kan menyebabkan orang tak berdosa tu dia tak buat seperti tapi benda tu dia jadi dia pun dia cerita kan. Hanya tapi macam mana untuk kita kontrol keadaan tu. Kita boleh ada pilihan sebab pisau kat tangan kita kan. So kalau kita guna untuk gunakan pisau untuk mencocok, jadi begitulah. Ataupun kalau kita gunakan untuk sesuatu yang lebih baik, sudu untuk makan ibaratnya, kita boleh dapat input yang lebih, feedback yang lebih baik, yang lebih positif. Okay, apa pula pandangan kata-kata daripada Cik apa tentang deepfake dan juga scam. Okay, Dato' pun pernah ada pengalaman ke jadi mangsa? Okay, untuk AI ni kita tahu bahawa pelajar sekolahan jadi awak kena berhati-hati kan dengan deepfake semua, okay? Dengan mahasiswa dan mahasiswi pun kena berhati-hati sekarang. Dan AI ni macam senjata juga kan. Jadi anda yang tentukan sama ada dia berbahaya ataupun tidak. Jadi kita kena ada etika dalam menggunakan artificial intelligence dengan cara yang baik dan berhemah
supaya memberi kebaikan bukannya keburukan. Jadi kalau kita ni belajar AI ni, kita tahu lah semua kan. Jadi kita yang menentukan sama ada berartinya ada nilai kita sebagai nilai moral yang perlu ada sebagai mahasiswa dan mahasiswi supaya menggunakan artificial intelligence ni dengan cara yang betul dan juga menjaga privacy kan, menjaga semua yang baik supaya memberi yang baik untuk masyarakat dan negara kita. Supaya dielakkan, dijauhkan dari nonsense kan. Kita ada knowledge dah kan. Cuma saya nak tambah sikit pasal scam ni. Saya nak tambah sikit pasal scam dan relate kepada kita Universiti Selangor ni. Bukanlah nak kata kita ni scam. Sebab kita ni kadang-kadang kan, macam yang dulu orang cerita, ada kita dulu kita buat call, kita punya student kan. Bila call ni orang cakap, kita bagi contoh tahun asas kan. Tahun asas di Indonesia pendidikan percuma. Orang jadi tak percaya pula. So yang ni saya nak tengok kepada penonton-penonton mungkin boleh share. Yang kalau call daripada tu bukan scam. Ini share memang betul. Okey, kalau 50% sahih, memang sahih. Kalau tak percaya tengoklah muka QIT. Ya, benar. 50% daripada kerajaan negeri itu betul. Benar. Itu benar. Jika kamu ditanya adakah benar? Benar. Benar kan? Lepas tu tahun asal percuma betul tak betul? Betul. Lepas tu ada lagi inisiatif masuk yuran apa nama? Inisiatif masuk universiti betul. Bantuan yuran asas universiti itu betul. Maksudnya betul. Kalau yang lain tu call tu, kalau scam tu boleh orang kata apa? Mungkin boleh abaikan ataupun tak angkat, tapi kalau bisa call kena angkat sebab itu betul. Betul? Itu benar. Kan info-info yang disampaikan adalah benar lah. So actually kalau lah tak yakin, kalau yang call kan, mak betul ni. So boleh Google, boleh search. Okay? Boleh lihat di website UNISEL ataupun di social media UNISEL ataupun FMG. Kita ada banyak info yang boleh diakses melalui website dan juga terutama pada website pada social media. So boleh like, follow supaya boleh dapat info-info terkini. Okay, tentang yuran, tentang penawaran yuran, apa persen diskaun kan. Ada banyak info-info sebut. Dan info sebut kalau bila nak tengok, kena tengok pada sumber yang tepat lah. Kalau tengok pada website, tengok website tu mesti unisel.edu.my. Kalau social media, FB, TikTok, Instagram, kena lihat yang official. So contoh kalau macam sekarang ni kan, kami live dari TikTok FMB, so kena tengok, ini adalah yang official punya website. Okay, so input dan dapatkan input kena daripada website sumber yang tepat. Okay, so kat sini saya ada soalan daripada viewers kita daripada Ingrid bertanya, okay, apakah pendekatan terbaik untuk integrasi AI dalam akademik? Okay, terima kasih kepada Dr. Yip. Kita menyatakan Fakulti Pembangunan Mahasiswa Budiman. Terima kasih kepada Doktor. Jadi kita merupakan salah satu fakulti yang baru ditubuhkan bagi kita membina mahasiswa dan mahasiswi Universiti Selangor yang ke arah budiman yang terbaik dari segi moral, dari segi akhlak dan juga jadi kita untuk Indonesia ni selain pada dia membina dari segi khusus-khususnya, kita merupakan salah satu universiti yang cuba untuk membina jati diri dan juga mahasiswa-mahasiswi yang terbaik dari segi akhlak ke arah budiman. Itu mengapa universiti mengambil inisiatif yang baru untuk menghasilkan satu fakulti yang khusus dalam pembangunan mahasiswa dan mahasiswi sebagai fakulti yang ke arah budiman. Jadi dia banyak ada dia punya semua agenda-agenda yang dilakukan oleh Universiti Selangor bagi menghasilkan nilai moral lah. Sebab kita tahu bahawa sekarang ini banyak artificial intelligence, semua ini merupakan senjata yang hebat. Jadi kita kena membina mahasiswa-mahasiswi yang beriman supaya boleh membuat ke arah jati diri dalam membina negara kita, dalam membina negara yang maju dan berintegriti dan juga berakhlak yang mulia. Okey, jadi di situ soalan satu lagi, ada tak cadangan macam mana nak guna AI tanpa menghilangkan kreativiti sendiri? Tadi kan Cik Gawat dia yang lagu tu kan.
yang cikgu kita buat buat ini. Macam mana kita nak gunakan cara macam nak create Selasa pagi, Rabu, berdasarkan pengalaman cik. Komposer kan secara tak langsung kan. Kalau panggil level-level M Nasir lah. P Nasir mungkin. Segurau. Okey, kalau kita tengok itu bergantung itu yang kita cakap tu. Macam mana hebat sekalipun teknologi akhirnya bergantung kepada pengguna dia. Contoh macam kita buat Suno kan. Suno dia memang dia boleh masuk dari segi contoh kita macam Puan cakap tadi, kalau tak tahu prompt ataupun kita tak belajar kan, kita tak belajar, so kita akan guna, kita bagi ayat yang simple, contohnya buat lagu sekian. So bila kita tahu, bila berbalik pada soalan tadi, bila kita nak tahu ada identiti kita tu, contohnya kita minat apa, kita tahu, maksudnya orang yang nak buat tu dia tahu minat. Contoh macam saya minat bola, kita tahu okay, bola dia akan main, subjek yang pertama dia mestilah bola, pandang bola, semangat, jati diri, komitmen dan sebagainya, respect dan sebagainya. Tapi kalau orang kata orang tu dia tak tahu, contoh tak tahu tentang bola, tak tahu sukan, tapi dia masuk buat lagu sukan kan. Maksudnya dia kata dia cacau apa yang dibuat oleh AI tu, maksudnya dia tak ada apa yang kita nak. Maksudnya dia orang kata apa, dia daripada, bukan daripada senang cerita, bukan daripada hati kita lah. Benda tu daripada aku nak ini contoh macam kan nak makan ke mana, nak makan terus dia keluar tu. Maksudnya dia tak ada yang detail yang apa daripada diri kita sendiri. Jiwa yang sebenar. Jiwa yang sebenar. Jiwa dia macam musik bola ya. Itu dia berbalik kepada kita cakap tadi lah, bila kita belajar khusus saya ni beruntungnya pelajar-pelajar baru ni bila nak masuk belajar ni, bila mana Unisel bukan sahaja menggunakan AI tapi mengajar bagaimana cara menggunakan dengan betul. Ini yang akan akhirnya akan membawa kepada itulah, kalau macam dengan seorang contoh yang nak identiti, contoh dia minat apa nama lagu Cina kan, dia tahu lah lagu Cina dia boleh masukkan. Nanti kalau kata apa nama dia tak tahu lagu Cina contoh lah kan, dia tak ni baru masuk buat lagu Cina, tapi keluar bahasa lagu dalam bahasa Melayu tulis lagu Cina contoh lah kan. Maksudnya orang tu kena tahu. Dia kena tahu dia tak boleh sembarangan. Kan, betul lah. Menarik perkongsian daripada Cik Puan. Okey, so dekat sini, so kat sini sebelum kita mengakhiri, sebelum kita mengakhiri sesi live pada tengah hari ini, so sukanya untuk saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada viewers yang lihat, yang sertai, dan juga kepada Cik Puan, jemputan kita, dan juga Cik Amin. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian untuk bersama saya untuk live pada sesi FMB pada hari ini. So dan tak lupa juga untuk viewers semua, sila follow kami rapat-rapat. Kita punya social media FMB _Unisel. So supaya dapat info-info terkini, info yang terbaru untuk pendaftaran. Kalau nak tahu tentang khusus, kalau nak tahu tentang program yang ada di Unisel, kita ada platform, boleh akses Unisel, ataupun boleh contact terus Unisel atau mana-mana pensyarah. Kan? Kalau katalah telefon tak dapat, boleh contact, boleh search di mana-mana website fakulti. So ada nombor telefon pensyarah ataupun penyelenggaraan program, so boleh terus WhatsApp, call pensyarah tersebut ataupun penyelenggaraan tersebut untuk mendapatkan info. So semua info semua ada di hujung jari. So mungkin ada info yang mungkin tak jelas kan, so boleh lihat, boleh tanya, dan supaya dapat info yang tepat. So mungkin kalau ada info di website tu kan mungkin tak jelas, mungkin jadi yuran ni macam mana, tadi kata ada yuran percuma kan, so mungkin ada info kurang jelas, so boleh tanya, boleh rujuk pada mana-mana staff Unisel supaya mendapat info yang tepat, dan juga membantu untuk supaya boleh terus mendaftar di Unisel pada semester Ogos akan datang ataupun pada semester November 7 tahun. So itu sahaja. Ada kata akhir daripada Cik Puan, Cik Amin. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua, dan saya mengharapkanlah lebih ramai para pelajar lepasan SPM dan juga SPM yang baru nak dapat ni kan, untuk hadir dan sertai Unisel lah. Sebagai kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Jadi lancarkan impian anda segera. Lancar. Yang pantas kan. Saya ambil kesimpulan
ambil peluang di sini untuk ucapkan terima kasih kepada FPMB atas jemputan ini, dan topik kita pada hari ini sangat signifikan, dan conclusion saya apa sekalipun dia ada pro and cons yang menjadi sama ada benda tu baik atau buruk di tangan kita. So itu saja, terima kasih. Terima kasih Cik Puan, Cik Amin. So saya akhiri silsilah kita hari ini. So insyaAllah akan berjumpa pada minggu hadapan. Silsilah seterusnya akan diwar-warkan menerusi platform Instagram, okay, dan juga Facebook, okay, dan juga di TikTok FM. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat makan tengah hari. Bye. 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 Ni tamu. Jangan malam dia gerak. Malam tak apa kita balik. Malam dia bergerak tau. Boleh. Okay. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Cik Puan. Patut ni lah panel. Oh, betul. Dia kena ada panel. Tak, seorang perempuan tu Tak lagi apa. lelaki Next day. Oh, recording. Kosong.